dan topik 2. Topik yang ada untuk midterm exam lah, basically. Sebab, okay, boleh tutup saya punya suara tu? Sebab boleh dengar kat sini, ya. So, kita akan just recap topik yang kita dah buat untuk daripada awal sampai mid semester untuk topik yang akan ada dalam midterm exam. Untuk refresh sikit lah sebab kita dah tangguh kita punya apa tu, lama kan kita tangguh. Tapi topik-topik ni juga akan ada untuk final exam juga. So, ini peluang yang baik lah untuk awak ingat balik. Kalau ada yang awak dah lupa atau ada soalan. Boleh, eh? So, dan kita rekod juga supaya apa, nanti kalau awak nak balik nanti awak nak tengok, boleh tengok lah untuk ulang kaji, itulah untuk midterm exam dan juga untuk final. So, pertama sekali kita akan start dengan kita punya definition. Definition yang paling penting sekali, kita ada S iaitu displacement, kemudian velocity sama dengan ds dt, dan acceleration sama dengan dv dt. Okay, kenapa kita pakai S as displacement? Sebab kita pakai S ni kalau kita bercakap tentang rectilinear motion. Rectilinear motion tu apa? Rectilinear motion tu kalau pergerakan dia garis lurus. Tak kiralah kiri ke kanan atau atas ke bawah. Sebab kita tahu dia hanya bergerak dalam satu direction, kita pakailah dia S. Tapi kalau kita nak pakai X boleh tak? Boleh. Nak pakai Y pun boleh. Okey? Sebab kita tahu dia hanya bergerak pada satu paksi saja, hanya pada satu aksis. S ialah simbol yang universal lah. Maknanya S ni boleh jadi X, boleh juga jadi Y, boleh juga jadi Z. S tu biasa kita pakai kalau kita tahu dia memang gerak pada satu paksi, pakai S. Tapi kalau dia bergerak pada dua paksi, dia ada X dengan Y, kita tak pakai S, kita pakai X dengan Y. Tapi kalau dia bergerak pada satu paksi saja pun, tapi kita tahu paksi itu paksi X yang standard, yang melintang horizontal, kita pakai X pun boleh juga. So, awak kena faham, S tu sebenarnya mewakili displacement pada satu paksi. So, awak kena fleksibel. Jangan dalam nota tulis S, tapi dalam soalan tulis X, awak dah tak tahu benda kan. S tu mewakili displacement untuk paksi, satu paksi. So, dalam ini, maknanya ada waktu yang kita akan pakai, ada waktu yang kita akan tulisnya juga sebagai displacement dia adalah X. Okay. So, velocity pada X direction dia adalah dx dt. Acceleration pada X direction dia adalah dy, dy pula dah. dvx dt. Okay. Dan dalam y direction pula, vy ialah dy dt. Acceleration dalam y direction ialah dvy dt. Macam itulah. Okay, benda ni benda yang sama je. Boleh faham, eh? So, ini definition yang awak kena ingat. Okay? So, daripada sini, kita tengok pula kepada, inilah definition dia lah. Kemudian awak ada apa tu, definition untuk average velocity, untuk average speed, itu awak carilah balik. Kalau nota tu, itu kena cari balik. Apa itu definition untuk average velocity dengan average speed. Itu kena tahu juga. Kemudian, kita ada untuk rectilinear motion ni, kita ada special case di mana acceleration dia ialah constant. Ni case untuk constant acceleration. Bila constant acceleration, kita akan ada kinematic equation. Dan kinematic equation kita diberi oleh V sama dengan V0 tambah AC T. S sama dengan S0 tambah V0 T tambah setengah ACT kuasa 2 dan juga V kuasa 2 sama dengan V0 kuasa 2 tambah 2 AC S tolak S0. Macam inilah. Okay, inilah kinematic equation. Ketiga-tiga kinematic equation bila acceleration itu constant. Dan dia hanya terpakai bila acceleration itu
constant sahaja. Kalau acceleration tak constant, tak boleh pakai. Okey? Inilah untuk rectilinear motion. Boleh setakat ni? Okey, ada persoalan? Kalau awak tak nak salin tak apa ni, nanti ada apa tu? Awak dengar lah, tak payah salin tak apa sebab video pun ada kan. Tak pun kita ni lah, kita kalau nak salin tu maknanya poin-poin yang penting sajalah awak salin. Letak kat sini lah. Okey, so ada dekat chat tu. Okey. Kemudian kita ada curvilinear motion pula. Okey, kita ada curvilinear motion. Bukan, kita ada erratic motion, sorry. Erratic motion. Erratic motion ni, erratic motion di bawah rectilinear motion lah. Di bawah rectilinear motion, kita ada subset dia erratic motion, iaitu bila walaupun pergerakan tu ini yang kita wakilkan dengan pergerakan bas. Bas, kita anggapkan bas tu berjalan pada satu garis lurus daripada titik sini sampailah final dia. Katalah ini diberi oleh S. Okey. So daripada S1 sampailah final dia. So start dekat sini, final dekat sini, dan kita boleh wakilkan pergerakan dia. Pergerakan dia berbeza-beza lah. Kalau kita plotkan macam ni, ini ialah S dan juga inilah T. So dia boleh jadi dia bergerak dengan perlahan, kemudian dia stop, kemudian dia bergerak dalam bentuk yang macam ni ke, stop lagi ke. Maknanya walaupun dia bergerak dalam garis lurus, pergerakan dia tu diwakili oleh jenis graf yang berbeza pada setiap segmen perjalanan ni. Okey? Macam ni, ini ialah linear punya graf kan. Kemudian ini ialah constant, ini linear. Ini constant. Betul tak? Ini dah jadi ada quadratic function, betul tak? Okey, ini quadratic function. Kemudian ini constant balik. So, setiap segmen ni berbeza. Okey. So, awak kenalah boleh ubah graf ni daripada graf ST jadi graf VT dan menjadi graf AT pula. Okey. So, displacement kepada time, velocity kepada time dan acceleration kepada time. Okey, macam mana nak ubah ni? Ini sama je macam yang kita tengok tadi, iaitu S sama S, kemudian kita ada velocity sama dengan ds dt dan acceleration sama dengan dv dt. Okey. Maksudnya kalau acceleration nak jadi kalau awak ada displacement dan awak nak cari velocity dia, awak differentiate. Kalau awak ada velocity nak cari acceleration, awak differentiate. Okey. Ya, awak differentiate. Ini pun differentiate. Maknanya terbaliklah. Kalau acceleration nak cari velocity, awak buat apa? Awak integrate. So, daripada sini ke kiri pula, awak kena integrate lah macam mana? dv sama dengan a dt dan integrate macam ni. So, kalau awak ada acceleration, awak akan dapat velocity. Sini ke sini pula, awak integrate sekali lagi. ds sama dengan v dt. Okey?
Macam itulah cara dia. So, samalah juga dengan plot. Macam ni. ST, kalau awak nak jadikan dia plot VT, awak kena differentiate. Okay, ini ialah differentiation. Samalah juga kalau VT ni nak cari graf AT, awak kenalah differentiate. Tapi kalau nak patah balik, awak kena buat integration. Ini pun buat integration. Boleh? Dan satu lagi sifat graf ni, yang kalau awak lupa, kalau graf ni dia macam ni, kuadratik, okay, ini kata ini saya generalkan XY lah. Graf XY ni kuadratik. Bila awak differentiate, dia akan jadi apa? Dia akan jadi graf yang linear. Okay? Kalau awak differentiate sekali lagi, dia akan jadi apa? Dia akan jadi constant. Okay? Kita faham So ini jadi dia akan jadi dy dx dx. Ini akan jadi d2y dx squared. Okay? So kalau kuadratik ni, awak ni dia akan jadi linear. Kemudian akan jadi constant. Kalau awak differentiate. Maknanya kalau awak balikkan, awak integrate, dia akan jadi apa? Dia akan jadi inilah daripada constant. Kalau awak integrate, dia akan jadi linear. Kalau daripada linear awak integrate, dia akan jadi kuadratik. Okay? So ini terpakai untuk mana-mana ni pun. So dalam balik kepada erratic motion tadi, maknanya kalau dekat sini linear kan. Kalau awak differentiate dekat sini, dia akan jadi apa? Constant lah. Kalau ni constant, awak differentiate dia jadi apa? Kosong. Kosong. Okay, dekat sini. Dekat sini kalau dah constant ni, awak differentiate, awak mencari perubahan sesuatu yang tidak berubah. Maknanya perubahan ni akan jadi kosong. Okay? Macam itulah. Benda yang tak berubah jadi kosong. So dalam contoh ni juga, kalau ini kuadratik, awak pergi differentiate, awak akan dapat linear. Kemudian ni constant awak, ni balik jadi kosong balik. Macam itulah. Sama juga, kalau awak differentiate lagi, constant dia akan jadi kosong. Kosong pun akan jadi kosong lah. Yang linear ni akan jadi constant. Yang ni jadi kosong balik. So lebih kurang macam ni lah. Okay. So ni awak kena ingat. Bukan kena hafal Saya tak cakap awak kena hafal, awak kena faham je. Kalau awak lukis, kalau awak boleh buat differentiation ni elok-elok, awak akan faham je benda ni. Okay, ini untuk refresh balik kalau awak lupa. Okay, so okay. Ini ialah curvilinear motion. Sorry, rectilinear motion, garis lurus Kemudian kita ada juga curvilinear motion bila partikel tu mula bergerak dalam secara curve. So bila dia dah ada curve, maksudnya dia tidak lagi bergerak dalam satu garis lurus. Maksudnya akan wujudlah paksi X dan juga paksi Y. Okay? So bila dah ada curvilinear motion, kita ada beberapa cara lah yang kita dah tengok. Yang paling penting sekali yang kita dah tengok ialah nombor satu, kita boleh pecahkan dia kepada menggunakan rectangular components. Ini pertama lah, maknanya kita pecahkan dia kepada X dengan Y axis. Itu yang pertama. Maknanya kalau dia ada velocity, contohnya dalam gambar ni velocity di sana. Velocity,
Velocity ni boleh pecahkan kepada Vx yang direction ialah I dan Vy yang direction ialah J. Okay. So, kalau velocity ni dalam gambar ni macam ni, inilah velocity dia. Kita pecahlah, kita gunakan rectangle. Macam ni, kita boleh lukis rectangle. Untuk kita cari dia punya. Nanti sangat Vx dan juga Vy. Okay. Dan sebab inilah rectangle, ini rectangle ni. Sebab rectangle maksudnya semua sudut ni mesti 90 darjah yang menjadikan kita akan ada segitiga yang macam ini. Segitiga sudut tepat ataupun right angle triangle. So inilah V, inilah Vy, inilah Vx. So kalau kita tahu angle ni kita boleh cari. Kita akan dapat Vx sama dengan V cos theta, Vy sama dengan V sin theta. Okey. Menggunakan hukum right angle triangle. Ini menggunakan hukum trigonometri lah. Okey, trigonometri. Trigonometri. Itu sebab kita guna rectangular component supaya kita boleh pecahkan komponen ni. Cuma garis ni kena betul lah garis ni. Ni ke kanan, ni ke atas. Direction tu penting. Okey. Ada soalan setakat ni? Boleh? Semua ni senang Okey. Kemudian, mula-mula kita ada rectangular component. Kemudian kita ada satu lagi cara kita nak analyze dia yang bukan rectangular component, iaitu bila saya lukis ni boleh lah biar elok sikit je Katalah kita ada curve macam ni. Okey. Ini ialah X dan Y. Bila kita ada, kita punya yang satu lagi kita panggil normal and tangential components. Okey. Normal and tangential components. Ini satu lagi yang kita dah buat. Di mana antara kedua-dua ni mesti 90 degree. So kita ada normal, ni UN ni, and tangential component. Okay. Dan positif dan positif normal ni mesti menuju ke tengah curve ni. Okay. Maknanya kita ada dia senyum lah macam ni, nampak ni. Dia senyum. Kalau curve tu macam ni, positive direction untuk normal dia mesti dia senyum. Kalau dia macam ni, positif dia pun dia kena senyum juga, dia terbalikkan lah. Maknanya positif dia ke sini. Inilah positif untuk normal direction dia. Sebab apa? Sebab kita kena juga untuk soalan ni, untuk cara ni kita kena identify dia punya titik tengah dia supaya kita boleh cari dia punya radius. Okay, maknanya kalau ada satu partikel yang bergerak macam curve macam ni kan, banyak-banyak curve. Kalau katalah semasa dia berada pada point dekat sini, kita kena cari dia punya radius of curve di mana point dia ada kat situ. Sini. Ini radius dia. Contohlah macam tu. Semasa dia berada dekat sini, ini adalah radius curve yang berada pada point dia masa dia ada dekat sini. So dekat sini dia punya tangential component dia positif, normal component positif sini, tangential component dia positif ke sana. Macam itulah.
So setiap point tu akan ada dia punya axis dia sendiri. Boleh faham? Okay, ada soalan tak sekarang ni? Boleh? Okay. So, dalam sistem normal and tangential component ni, ingat sistem ni cara untuk kita buat calculation. Jawapan dia mesti sama. So, katalah kita ada velocity. Velocity pada satu curve, ini velocity dia. Velocity dia mesti tangent pada curve tu. Okay, mesti macam tu. Velocity mesti tangent pada curve. So, menggunakan sistem ni, velocity dia ialah velocity pada tangent direction. Okay, ni velocity dia ini. Velocity ni adalah velocity yang wujud hanya pada tangent direction dia. Sama macam yang saya buat normal dengan apa? Rectangular component tadi, sama je. Bila dia gerak dalam satu curve, dia punya velocity mesti pada tangent direction dia. Tapi acceleration dia akan ada tangent direction dia, akan ada tangential direction dan juga normal direction. Okay? Dan ini diberi oleh dv dt tambah V kuasa 2 over rho. Boleh faham? So, maknanya acceleration dalam tangential component ia diberi oleh dv dt. Acceleration pada normal direction dia diberi oleh V kuasa 2 over rho. Okay? Maknanya kalau satu partikel tu bergerak dalam satu curve, velocity dia mesti akan hanya wujud pada tangent direction saja, tapi acceleration dia akan wujud pada tangent direction dan normal direction juga. Dua-dua sekali. Sebab apa? Saya dah explain hari tu. Acceleration ni dia berkahwin dengan force. Okay. So, kalau satu partikel tu nak bergerak dalam satu curve, dia akan ada satu force yang menyebabkan dia bergerak dalam tangent direction dan satu lagi force yang menarik dia ke tengah supaya dia berjalan dalam satu curve. Kalau tak ada force yang tarik dia ke tengah, dia tak akan jadi curve, dia akan jalan terus saja. Okay? Boleh faham itu So, inilah normal and tangential components. Okey, kemudian kita ada satu lagi sistem untuk yang ini, untuk curvilinear motion. Dia masih lagi sistem yang sama. Okey, dan sistem ni kita panggil cylindrical components. Okey, cylindrical components. Tapi yang ni tidak ada dalam awak punya exam, tapi alang-alang kita ada topik ni, kita recall sikit. So, cylindrical component ni kita ambil daripada titik asal dekat sini, O, sampai ke sini. So, ini akan jadi dia punya, so nampak dia masih lagi dalam sistem yang sama. So, ini akan jadi dia punya direction ni akan jadi dia punya sorry, ini salah. Ini akan jadi dia punya R direction dia. Saya tak ingat dia panggil apa. Sini dia panggil dia punya radial direction dia, angle dia. So, kita kena ambil kira angle dekat sini dan juga dia punya R dekat sini. Inilah vektor R. Ini direction dia sampai ke sini. Okay. So, ini kita tak, ini nanti ni apa tu, kita akan ada velocity dia sama dengan velocity dalam R direction dia dan juga velocity dalam theta direction dia. Samalah juga dengan acceleration dia, tapi ini panjang sikit. So, kita tak ada, ini tak ada dalam exam. So, kita tak cover in depth sikit untuk yang kita punya sesi hari inilah. Okay. So, ini ialah cylindrical components. Ini dia punya, ini akan jadi panjang lah. Dia punya apa tu,
dia punya derivation itu, komponen itu. Okey. So inilah cylindrical component. So ini ialah untuk apa tu, curvilinear motion. So kemudian kita akan ada juga satu motion yang khusus, iaitu kita panggil projectile motion. Projectile motion ni bila daya tu hanya diberi pada awal pergerakan tu saja. Macam kita campak bola. Bila kita campak bola, daya tu datang pada awal pergerakan je. Lepas kita lepas, projectile tu bergerak based on daya yang awal tu. Yang kita campak tu lah, initial force tu kan. So ini ialah bila kita ada projectile motion dan bila assumptions kita ialah constant acceleration in the x and y direction. Maksudnya assumption kita ialah no air resistance. Okay, no air resistance. Maksudnya tidak ada resistance pada air. Ataupun ada constant air resistance. Maknanya daya dia constant, acceleration dia constant. Ataupun constant air resistance lah, constant air resistance. Kedua-dua ni sama. Maknanya daya tu constant. So kita boleh pakai constant acceleration. Okay. So untuk projectile motion, kita akan ada x dengan y. Kita akan pakai kinematic equation in the x and y direction. Okay. Dan kita kena establish positive x dan positive y. So kalau kita set positive x dan positive y ni ke atas, maksudnya gravity tu bergerak ke bawah. Untuk x-axis kita akan dapat x sama dengan x0 tambah v0 xt. Kemudian vx sama dengan v0 x. Kemudian ini kalau acceleration in the x direction ni sama dengan kosong lah. Kalau tidak ada air resistance Okay. So acceleration jadi kosong, kita akan dapat macam ni lah. Vx sama dengan v0 x. Dan inilah dua ni. Equation yang ketiga tu akan macam ni. Equation ketiga ialah Vx squared tambah Vx squared sama dengan V0 x squared tambah 2AXC X tolak X0 kan. So ini akan jadi kosong. So basically ini akan jadi equation ni balik. Okay. So ini ialah untuk X direction. By the way, kadang-kadang saya akan buat benda silap sebab saya cakap ni based on memory sahaja. So awak make sure kalau saya silap tu awak betulkan lah Awak kena aware lah, kadang-kadang awak cross check dengan nota balik. Dan y-axis pula akan jadi y sama dengan y0 tambah v0 yt tolak setengah gt kuasa 2. Tolak ni sebab apa? Sebab positif y ke atas. Kita ada negatif ni sebab positif y kita ke atas dan graviti kita ke bawah. So kita akan ada negatif dekat sini. Dan kita akan ada juga vy sama dengan v0 y tolak gt dan juga vy squared sama dengan v0 y squared tolak 2g y tolak y0. Ini semua datang daripada kinematic equation. So kita akan ada 5 kinematic equation. Kita ada 6 sepatutnya, cuma ada yang satu last kali ni akan jadi ini juga. So kita ada 2 equation untuk paksi x dan 3 equation untuk paksi y. Melainkan ada acceleration yang constant. Kalau ada acceleration yang constant pada paksi x, kita akan ada 3 equation. Dan kita tak boleh jadikan acceleration kosong lah. Kalau ada. Okay. Tapi sama je. So basically apa yang kita untuk soalan projectile motion ni, apa yang kita kena tahu ialah dekat mana position awal dia dengan dekat mana position akhir dia. Itu sahaja. Okay. So kalau kita tahu dia punya position awal dengan akhir dia, kita boleh jawab soalan ni.
So ini ialah projectile motion. So basically tak kisahlah macam mana pun rupa soalan ni, as long as bentuk dia memang akan jadi macam ni. Y, sorry, bukan T, Y. Dia ada projectile motion sampailah ke sini contohnya. Okay. So dekat sini dia mesti ada V1. Kat sini dia mesti ada V2. Okay. So yang kita kena tahu ialah yang kita kena tahu ialah mula-mula sekali position dia dekat sini. Okay. So daripada sini kita akan tahu X1, Y1. Kemudian kita kena tahu V1, X dan V1, Y. So ini maklumat yang ada dekat sini. Okay. Kemudian maklumat yang ada dekat sini pula ialah apa yang berlaku dekat sini lah. X2. Ini Y2. Ini Y1. Ini X1. So yang kita tahu ialah X2, Y2, kemudian V2X, V2Y. So daripada sini bolehlah kita cari semua yang berkenaan ini je. Okay. Boleh faham So projectile motion ni memang markah percuma lah basically. Macam-macam mana dia buat pun ni, bola golf ke, bola basketball ke, apa tu, cannon ke, apa ke, tak asik, apa-apa sekalipun, as long as awak boleh establish mana positif X dia, mana positif Y dia, apa maklumat pada point 1, apa maklumat pada point 2, ataupun apa maklumat pada initial point. Point 1 ni saya refer sebagai initial point 2 ni sebagai final point dia. Dan ini reflect balik kepada sini V0 ni ialah initial point. Yang ni ialah final ya. Final tahu di mana-mana awak carilah. So awak akan boleh jawab soalan ni. So maknanya bila awak buat analisis soalan ni, awak remove all the maklumat yang semuanya boleh mudah simplified sampai macam ni. So bila awak boleh identify maklumat ini dan juga maklumat ini, maknanya awak akan boleh cukuplah maklumat untuk isi dalam ni. Betul tak? Okay, so ini soalan untuk projectile motion ni is as simple as this. Very straightforward. Okay. So as long as awak faham semua ni, awak boleh jawab soalan ni. Okay, ada soalan sekarang ni? So basically untuk soalan projectile motion ni, kita pecahkan curvilinear motion ni menggunakan rectangular components dan kemudian kita analyse kedua-dua komponen itu sebagai rectilinear motion, sebagai straight line motion. Okay? Curve motion tu kita pecah kepada X dan Y, kita anggapkan dia linear motion pada X dan linear motion pada Y yang di-combine sama-sama. Boleh faham? Itu yang kita buat lah, basically. Okay. So ini ialah basically tajuk topik yang pertama kita. Okay, daripada rectilinear motion, kemudian kita ada rectilinear motion tapi untuk apa tu kita panggil erratic motion. Kemudian kita pergi kepada curvilinear motion pula, ada curve, mana ada X dengan Y. Ada 3 cara rectangular component. Kita tulis balik macam ni. So kita start dengan definition. Kita start dengan definition, the most basic definition, iaitu S dv dt. Sorry, dv dt pula. Yep. So untuk topik pertama kita, topik 1 kita bermula dengan definition, basic definition. S, V sama dengan ds dt, A sama dengan dv dt. Macam ni. Ini memang kena hafal lah, central kepada semua benda. Kemudian kalau awak ada constant acceleration, awak akan ada kinematic equation. Yang 3 tu lah. Okay.
Ini terpakai untuk keseluruhan waktu lah, maknanya apa-apa sekalipun. Okay. So ni ialah rectilinear motion. Inilah rectilinear motion. Okay. Kemudian awak ada erratic motion pula. Erratic motion ni yang rectilinear motion tapi dia berubah-ubah mengikut apa tu dia punya time dia tu. So dia ada motion dia berubah-ubah. So kita mostly based on graph. Okay, erratic motion. Kemudian kita ada curvilinear motion. Curvilinear motion pula kita dah ada gerakan yang ada curve. Maksudnya kita dah ada X dengan Y. Dekat sini kita ada rectangular component ataupun kita ada normal and tangential component. Normal and tangential component dan kita ada cylindrical component. Ketiga-tiga ni. Ni saya tulis ni, saya cakap. Saya tulis ni lebih kurang aja. Yang orang dengar saya cakap lah, awak faham lah. Tulisan ni memang saya nak cepat je. Okay. So dekat rectangular component ni maknanya X dengan Y. Ini X dengan Y. Inilah UN dengan UT. Ini maknanya I dengan J lah. I dengan J. Ini UR dengan U theta. Okay. So daripada sini pula, kita ada satu special case iaitu projectile motion. Di mana kita menggunakan kinematic equation tapi untuk paksi X dan paksi Y. Okay? So ini yang ada, kena adalah fikiran lah mana satu. Okay? Dan kemudian yang terakhir, topik terakhir daripada topik satu ni ialah dependent motion of two particles. Dependent motion of two particles. Okay. Dependent motion of two particles ni ialah bila kita bercakap tentang puli. Okay. Bila kita bercakap tentang puli. Okay, so kita dah ada steps untuk kita buat ni kan. Step kita dah very clear. Pertama sekali, kita define dulu berapa tali yang kita ada. Okay, dalam soalan ni kita hanya ada satu tali saja. Yang ni, betul tak? So kita ada satu tali, L. Kemudian kita kira panjang dia. Panjang sini dulu. SA tambah atas ni ialah constant Atas ni constant kan? So kita tak kira, betul tak? Kemudian kita kira komponen ni pula. Ni SA tambah S. So ini SA tambah SB tambah constant dia. Betul tak? Dan bila kita dah dapat ni, untuk tali yang ni, tali L ni, tali L. Satu tali saja. Kita differentiate kedua-dua belah. So kita akan dapat 0 sama dengan VA tambah VB. Saya tak nak ulang secara detail lah. Okay? Sebab kita dah buat banyak kali dah. So daripada sini kita akan dapat VA sama dengan negatif VB. Dan kalau kita differentiate sekali lagi, kita dapat AA sama dengan negatif AB. Betul tak? Dan kita akan dapat delta SA sama dengan negatif delta SB. Saya lupa tadi nak set. Kita mula-mula sekali kena set datum dia. Okay? Datum kita tak set lagi. So kita set datum dia, kita set positive direction dia. Itu yang pertama sekali lah. Kita set datum dan positive direction dia. Baru kita set, kita kira berapa tali yang ada. Kemudian kita tambahkan untuk setiap tali tu. Dan dapatlah macam ni. Betul tak? Okay. Ingat ini ingat Kemudian, kita juga kena ingat bahawa dalam setiap tali ni ada tension dan tension dalam tali ni mesti sama. Maknanya kalau sini ada tension T, katalah dalam tali ni ada tension T, dalam keseluruhan sini mesti ada tension yang sama iaitu T. Okey? Boleh faham Dalam satu tali tu tension yang mesti sama di sepanjang tali tu.
So, kalau tension tali ni T, dalam keseluruhan tali ni mesti ada tension yang sama, iaitu T. Okey? Boleh faham? Ada soalan? Dan kita juga boleh, okey, dan tujuan kita buat yang ni, yang ni tujuan kita ialah kita nak cari relationship antara A dengan B. Itu tujuan dia. Okey? Nak cari relationship antara A dengan B. So kita tahu daripada sini kita tahu kalau A bergerak banyak ni, B akan bergerak banyak ke mana. Itu tujuan dia. Itu sebab kita panggil dependent motion. Sebab A, pergerakan A dengan B ni berkait. Dia dependent on each other. So kita buat exercise ni supaya kita tahu apa relationship antara A dengan B. Okey, kemudian daripada sini, kalau kita ambil hanya kotak B ni saja dan kita buat analisis, kita akan dapat daripada kotak ni, kita akan dapat macam inilah. Kita akan dapat kotak B, kita ada daya tarik ke atas dan kita ada daya yang tarik dia ke bawah daripada graviti MB, G. Dan sebab kita anggap positif ke bawah, kita boleh letak sini acceleration of B ke bawah untuk kotak B. Okey, T ni datang daripada mana? Daripada tension tali ni. So kita kena kira lah. Yang A pun kita boleh buat benda sama. Kita eliminate kotak A sahaja. Dan kita lukis dia independently. Sebagai sistem dia saja, kita akan dapat kotak A akan ada daya MA yang tarik dia ke bawah daripada weight dia, dan kita ada T juga yang tarik ke atas. Dia ada acceleration, acceleration AA. Acceleration ni kita tak tahu apa benda dan kita letak positif ke bawah. Sebab apa? Datum tu kita letak tadi positif ke bawah. So semua kita kena letak positif ke bawah. Bila kita kira nanti, kalau kita dapat A tu ke atas, maknanya dalam soalan ni kan, dalam soalan macam ni, kalau B tu bergerak ke bawah, A mesti bergerak ke atas kan? Okey, maknanya kalau B ni bergerak secara positif, A ni mesti bergerak secara negatif. Maknanya kalau kita buat macam ni pun tak apa, sebab bila kita kira nanti last sekali, A ni kita akan dapat jawapan dia negatif, yang menunjukkan dia bergerak ke atas. Okey? So jangan kita kata-kata lubah dekat sini. Kat sini mesti positif ke bawah sebab kita dah set awal-awal tadi bahawa positive direction kita ialah ke bawah. Ni dekat data benda tadi. Ini. So dekat sini positive direction dia semua ke bawah. Okey? Boleh faham? Okey. So inilah topik yang pertama, kita ada dependent motion of two particles. Dan juga satu lagi, kalau kita ambil yang macam ni, kita boleh terus dalam topik kedua pun kita ada buat soalan yang macam ni, iaitu F equals to MA, betul tak? Ini topik kedua kita ialah F equals to MA. So, untuk yang ni, kita bolehlah buat F equals to MA untuk partikel B. So, F ni apa? F ni positif. MBG tolak T sama dengan MB AB. Betul Sebab apa MBG? Sebab positif ke bawah kan? Positif ke bawah. Positif tu ke bawah. Tolak T sebab T ni ke atas. Negatif. Sama dengan mass of B kali acceleration of B. Sama juga kalau kita buat dekat sini. Okay. So F untuk ini FA, FB terus tu sorry ini A sorry ini B. Ini bukan A, ini B. Ini A pula. F equals MA ni sama dengan MAG tolak T sama dengan MA acceleration A. Ini dua-dua ni asing So ini kalau kita apply F equals to MA kepada soalan ni, kita akan dapat macam ni lah. Okay. Dan T ni T yang sama. T yang sama. So awak kena ada kebolehan untuk buat ni. Ini in general. Ini je asas dia. So dalam mana-mana soalan pun macam ni lah terpakai. Biasanya variation soalan ni T je yang berbeza. So kan, T dia ada 2 tali ke 3 tali ke apa ke. Awak kira lah daripada situ kan.
Okey? Setakat ni ada soalan? Boleh, eh? Okey, ini adalah dependent motion of two particles. Okey. Daripada sini, termasuklah topik kedua kita, iaitu F equals to MA. Okey. So, topik kedua kita ni, F equals to MA. Newton second law. Okey. Newton second law itu F equals to MA. So, ini saya rasa topik yang paling senang sekali sebab semuanya berkisar F equals to MA sahaja. Okey. Cuma, F ni ialah vektor, A ni pun vektor juga. Maksudnya kita kalau kita guna rectangular components, kita boleh pecahkan dia kepada X direction dia, iaitu Fx equals to MAX, dan Y direction dia iaitu Fy sama dengan MAY. Okey? Macam ni, Dan soalan ni, pattern dia biasanya sama sahaja. Ada dua pattern sahaja. Sama ada, pattern yang pertama ialah awak kena buat macam ni. Fx equals to M. A ni akan jadi dvx dt. Ini pattern yang pertama. Kalau awak tahu relationship antara V dengan T. Ataupun pattern yang kedua dia ialah Fx equals to M dvx dx kali dx dt. Ini pakai chain rule. So, ini adalah chain rule. Tapi ini akan jadi benda sama. So, inilah M dx dt ialah Vx kali dvx dt. Pattern dia macam ni je. Betul tak? So, awak akan bawa dt ni ke atas dan awak akan differentiate kedua-dua side. So, awak akan bawa dt ni ke atas. So, awak akan ada fx dt sama dengan m dvx dan awak akan differentiate lah kedua-dua side. Ini pun sama juga. Awak akan bawa dt ni ke atas. Fx dt sama dengan m Vx dvx, akan differentiate kedua-dua side dan untuk cari selesaikan soalan ni lah. So, dia ada pattern ni, pattern 1 dan pattern 2. Itu je. Standard dia macam ni je. Okey? So, pattern pertama akan ikut pattern yang ini. Pattern kedua akan ikut yang ini. Yang akan bawa ke sini lah. Bawa ke sini, ni akan bawa ke sini. Itulah F equals to MA. Very simple. Yang awak kena ingat ialah bila awak ada saja soalan, ni dulu lah. Okay, so bila awak ada saja soalan, soalan yang paling representative of F equals to MA itu ialah kotak yang ditarik oleh daya F. Kita buat macam ni lah. Yang paling represent sekali, yang paling standard sekali macam ni. Daya P, daya P. Okay. So, bila ada soalan macam ni, katalah kita ada friction. Kita ada friction. Hanya kita ada mu K atau mu S. Bergantunglah. So, apa yang awak kena buat pertama sekali ialah make sure awak set awak punya X dengan Y direction. Ini sangat-sangat penting lah. Okay. So, bila awak nak apply saja F equals to MA, maksudnya sekarang ni awak kena ada X axis dan juga Y axis. Mesti ada Fx dan juga Fy. Mesti ada kedua-dua ni, X dan Y. Okay. So, daripada sini, awak akan ada mg, weight, dan awak akan ada dia punya normal force N. Dan daripada sini, awak mesti ada
friction. Okay. Ini semua yang tidak ditulis tapi akan ada. Boleh faham? Dan P ni pula menggunakan rectangular components, awak kena pecahkan dia kepada paksi X dengan paksi Y dia. So ini ialah PX, ini ialah PY. Ini je standard soalan dia, sama je macam ni. Okay? So macam saya cakap, bila ada saja friction, kalau ada friction, awak mesti mula dengan paksi Y dulu. Okay? Bila ada friction, mulakan dengan paksi Y. Sebab apa? Dia akan memudahkan awak cari N. So kalau gitu, kita tengok F pada paksi Y ni, F yang positif ialah N. Apa lagi F yang positif kat sini? PY. Ada lagi tak yang positif? Tak ada. Yang ada negatif. Tolak mg sama dengan acceleration pada paksi Y ni ialah kosong sebab partikel ni atau kotak ni tidak bergerak pada paksi Y. Dia tak naik, dia tak turun. Okay, dia hanya bergerak pada paksi X. So acceleration dia ialah kosong. So daripada sini kita akan dapat N sama dengan mg tolak py. So ini ialah normal force dia. Okay? Boleh Ini very generalized. Saya pakai simbol, saya tak letak nombor pun. Kita dah buat banyak exercise ni. So ini ialah jalan kerja yang secara umum. Biasanya macam ni lah. So setelah awak ada normal force, bolehlah awak cari friction, iaitu mu K kali N. K kali N. Ataupun ini ialah mu K kali mg tolak py. Inilah friction ni. Friction ni. Friction ni. Inilah friction. So selepas itu barulah awak akan buat F X equals to MAX, iaitu aksi X, positif X ialah PX. Ada lagi tak force dalam positif X? Tak ada. Yang ada hanya negatif friction sama dengan MAX. Okay. So ni dapatlah PX tolak mu K mg tolak py sama dengan MAX. Okay, so daripada sini bergantunglah soalan tu nak cari apa. Kalau soalan tu nak cari acceleration, awak bawa M sebelah sini dapatlah acceleration, betul tak? Acceleration X ni sama dengan Px tolak mu K kali mg tolak py bahagi M. Ini ialah acceleration X. Kalau dia nak cari velocity, kena buatlah ni. A sama dengan dvx dt. Betul tak? Barulah awak buat macam ni. Nak cari. Ini step seterusnya akan ikut yang ni lah. Sama ada pattern yang pertama ni atau pattern yang kedua. Mana satu? Salah satulah. Okay. Ataupun pattern yang ketiga dia nak cari acceleration je. Macam ni je lah. Terus buat saja dapat acceleration. So 3 pattern ni sahaja soalan-soalan ni. Okay. Soalan ni boleh jadi 3 pattern ni ataupun soalan ni boleh jadi juga dia ada soalan yang datang daripada pulley system tadi. Tapi benda yang sama je. Okay, ada soalan? Okay, so itu je basically. Maknanya sekarang ni kita dah study dah untuk test nanti. Saya telah ni okey lah, awak boleh dapat boleh sekolah test ni kan. Ini je soalan dia, ini je, senang je. Kita dah review balik apa semua benda yang possible daripada topik 1 dengan topik 2. So basically yang kita buat ni lah, kita boil it down kepada dia punya essential je yang awak kena faham. Yang lain tu ialah variation of itu je.
Semuanya boleh di strip down kepada konsep-konsep ni. Itu je. Awak tahu atau tak tahu nak pakai je. Tapi semua asas-asas kembali kepada sini. Sepatutnya boleh buat lah. Okay? Kita ada masa lagi, kita buat. Tengok soalan. Kita tengok soalan ni lah. Soalan ni sebagai contoh. Determine the velocity of block D if NA of the group is pulled down with speed of VA equals to 3 meter per second. Okay? So soalan ni ada soalan dependent motion. Ada soalan dependent motion lah. Okay? So mengikut yang kita dah buat tadi tu, untuk jawab soalan ni, pertama sekali kita kena ada datum. So datum dia paling logik kat sini lah. Datum. Dan kita letaklah positive direction dia macam tu. Okay? Dan kita evaluate pula ada berapa tali ni. Cuba tengok. Kita nak evaluate tali ni, trace je tali satu. Tengok. Okay, sebelum awak cakap tu, kita fikir dulu. Kita tak ada teka-teka. Kita tak boleh 2, 1, tak ada. Trace je. Okay, ada satu je tali. Okay, satu. Jangan teka-teka, okay? Kita buat dulu, baru kita determine, kita decide. Okay, memang ada satu je. Kalau kita nak teka-teka, susah. Itu sebab kita trace daripada awal sampai hujung, kita tahu hanya ada satu tali. L sama dengan, okay, sekarang ni kita nak kira pula. Kan? So, let's say tali ni ialah sinilah. So, katalah sini ialah SA. Sini katalah SB lah. Okay. Contoh Kalau kita tarik ni A ni ke bawah, A ni akan makin panjang. So, kita nak tambah ni macam ni. Yang kita kena tambah ni macam ni Pertama sekali ialah yang ni. Yang ni betul tak? Bahagian ni. So, inilah SA. Tambah bahagian constant ni kita tak payah kira. Constant. Kemudian kita tambah yang ni pula. Ni SB betul SB. Tambah constant. Tambah yang ni pula. Masih lagi SB betul tak? Yang ni pun SB. Yang ni pun SB betul kan? So, tambah constant lagi. Kemudian tambah SB lagi. So, kita ada 3 SB dan kita ada yang constant-constant lain. Okay. So, kita akan dapat L sama dengan 3. L sama dengan SA tambah 3 SB tambah C. So, kalau kita differentiate kedua-dua ni dengan T, kita akan dapat 0 sama dengan VA tambah 3 VB. Okay, VB ni refer kepada perubahan ST. So, VB ni sebenarnya refer kepada ni lah, VD So, kita tulis balik dengan yang lebih ni, VA sama dengan 3 VD. Okay. So, dia nak cari, okay, ini equation dia. Kita tak buat lagi yang macam kita selalu buat, iaitu initial, final dengan constant. Tapi dan ini tak ada pun, ini ada satu je. Sebab dia bukan ada awal akhir, dia tahu apa jadi masa ni. So, bila determine the velocity of block D, dia nak cari VD kalau VA ialah 3 meter per second ke bawah. So, kita masuk ke jalan ni. Okay. Kalau daripada equation ni, 0 sama dengan VA ialah ke bawah, so VA ialah positif. Tambah tambah 3 VD. So VD sama dengan negatif 3 bahagi 3 sama dengan negatif 1 meter per second. Maksudnya D ni akan bergerak ke atas. Sebab apa? Negatif. Ke atas sebanyak 1 meter per second kalau
VA bergerak ke bawah dengan 3 meter per second. Itu saja. Boleh faham? Tapi awak kena ingat yang ni akan ada dua lagi equation tambahan, iaitu AA tambah 3AD dan juga kosong sama dengan delta SA tambah 3 delta SD. Okay, saya tulis D sebab apa? Sebab ni SB ni, perubahan SB ni sebenarnya mewakili perubahan D. Okay. Okay. Boleh? Ada soalan tak? Siapa ada soalan? Tak ada Okey, tengok apa lagi soalan kita ada. Lebih kurang je. Ini kita dah buat ke soalan ni? Kita pernah buat ke? Kita try buat soalan ni lah. Okey. Ini soalan projectile motion. Okay. Determine the speed at which basketball A must be thrown at the angle of 30 degrees so that it makes it to the basket B. Okay. So sekali lagi soalan ni ialah soalan projectile motion. Ada je basketball ke apa ke dan dia bergerak macam ni, most probably dia soalan projectile motion. So pertama sekali kita kena set mana datum dia. So katalah kita set datum dia di titik A dekat sini So ini datum dia. Okay. So kita ada initial, kita ada final. So initial dia point A, final dia point B dan datum dia pada point A sini. Maknanya dekat sini, okay, V pula. Maknanya dekat sini X untuk initial position dia iaitu A sama dengan 0, YA pun sama dengan 0 meter. Okay. Sebab apa? Dekat titik kita yang set titik mula ni kat sini iaitu titik 00 ni. Okay. Dan final dia pula dekat sini. Maknanya daripada sini. Okay. Daripada sini. Sekejap, tak cantik. Kalau kita lukis satu line. Okay, kita lukis satu line. So, line ni adalah line X sama dengan 0 kan? So, B ni akan berada pada 3 meter tolak 1.5, betul tak? Sebab kita set sini sebagai titik 0 datum dia. Sini sebagai titik 0 dia. Maknanya, ini akan jadi 1.5 meter. Maknanya, titik Y dia, YB sama dengan 1.5 meter. YA pula daripada sini ke sini ialah 10 meter. Betul? Betul Dan sini yang penting ni positif. Ni semua ni positif. Sebab apa? XA ni ke kanan. YA ni ke atas daripada datum dia. Positif. XA, sorry. Yes, XA. XB. XB. Sorry. Okay. Boleh tak? Sekarang ni. Okay. Inilah XA dan XB. Kemudian kita tengok dekat sini dia bagi VA. VA dekat sini. Tapi dia tak bagi tahu nilai dia. Cuma dia bagi tahu angle. Maknanya VA tu macam ni.
Kalau kita guna rectangular components ni, macam inilah. Ini ialah VA, maknanya kita ada angle sini theta sama dengan 30 degree. Ini ialah VAX dan ini ialah VAY. Okey, dia tak bagi tahu berapa. Dia cuma bagi tahu inilah VA je. Tapi daripada sini kita tahu bahawa VAX ialah VA cos 30, VAY sama dengan VA sin 30. Sebab apa kita tahu? Sebab ini ialah triangle dan kita dah lukis ni elok-elok. So awak pun tolonglah lukis elok-elok. Okey, saya dah cakap banyak kali dan saya akan cakap lagi banyak kali sampailah habis kelas kita ni. Tolong lukis elok-elok. Sebab kalau awak tak lukis elok, ada waktu yang awak pun confuse apa awak lukis. Okey? So ini yang kita ada. Maknanya kita ada semua maklumat ni lah. So dia nak cari, soalan dia ialah determine the speed at which the basketball at A must be thrown. Dia nak cari speed dia. Yang dia nak cari ialah VA. Inilah soalan dia. Apa itu VA? So dia nak cari VA. Ini soalan dia. Yang menyebabkan dia boleh sampai ke B. Soalan dia. So ini maklumat yang kita dah ada. Ini soalan pun kita dah ada. So kita bila ada soalan ni kita tulis dulu kita punya kinematic equation. Okey. Untuk x axis kita akan ada x0 sama dengan x0 pula dah. Xx sama dengan x0 tambah v0 xt. Vx sama dengan v0 x. Ini y axis. X axis. Y axis pula kita ada y sama dengan y0 tambah v0 yt tolak satu per 2 gt kuasa 2. Okey. Vy sama dengan v0 y tolak gt dan vy squared sama dengan v0 y squared tolak 2g y tolak y0. Sebab apa ada negatif ni? Sebab positif y kita buat tadi ke atas. Okey. Positif y ni ke atas. Apa ni? X dengan y ni. Okey. So ni yang kita ada. So bila kita tengok balik dekat sini yang kita kena cari ialah yang dia nak cari, soalan dia lah nak cari VA. Dia nak cari V0. Ini yang dia nak cari V0. Dia nak cari V0 ni. So dia nak cari VA. Kita kena cari kedua-dua dia. V0 tu VA lah. Sebab 0 tu merefer kepada initial position dia. A. Kita tahu tak velocity dekat point B? Tak tahu. Dia tak bagi. Dalam soalan ni, dia tak bagi tahu velocity dia dekat point B. So kita tak tahulah. Okay. So kita tak boleh assume. So kita ada banyak maklumat kita tak tahu. Okay. So kita tengok salah satu dulu. Yang ni kita tahu tak X. X ni lah XB kita tahu. X0 ni lah XA tahu juga. T kita tak tahu. V yang kita nak cari. Vx ni lah kita tahu tak? Tak tahu. Vx ni refer kepada final lah VB. Tak tahu. Okay, ini kita nak cari. Okay, Y pula kita tahu Y. YB. Ini tahu YA. Ini yang kita nak cari. T ni pun kita tak tahu. G kita tahu. T ni kita tak tahu. Okay. Dan VY ni lah VB. VBY. Kita tidak tahu. Ini kita nak cari. Ini kita tahu, ini tak tahu. Okay. Yang ni pun sama jugalah. VY ni kita tak tahu. Ini kita nak cari. Tahu. Okay, macam ni lah. Ini semua yang kita ada. So, daripada sini, kalau kita tengok ni, kalau kita ada dua tahu dalam satu equation ni, kita ada dua benda yang kita tahu, satu yang benda yang kita tak tahu, boleh tak kita cari? Boleh. Tapi dalam ni ada dua tak tahu. Tak boleh cari. T tak boleh pakai lagi lah. Okay. Tapi
dekat sini, ini memang kita tak boleh pakai sebab kita tak tahu V ni apa. Ni kita dua-dua tak tahu. Nampak ni? Ni dua-dua tak tahu. So, kita tak tahulah apa dia punya, apa dia punya ni kan. Apa, macam mana nak, tak boleh pakai lah. Dua-dua tak tahu. Yang ni ada something yang kita tahu, ada yang tak tahu. Tapi dekat sinilah yang awak kena nilai apa maklumat yang awak ada. Okay? Dan daripada penilaian kita ni, yang paling logik ialah yang kita, benda yang ada ni, maklumat ni Vx dengan Vy ni kita memang takkan tahu sebab dia tak bagi dekat sini. Dia tak bagi So kita elakkan daripada pakai ni, kita pakai yang kita tahu, yang at least kita tahu je. Kita sini ada T, sini ada T. Itu yang kita pakailah. Macam mana kita tahu tu, kita kena evaluate lah. Okay? Kita kena based on berapa banyak latihan kita buat, kita lebih kurang macam itulah kita punya keputusan kita ambil. So kita mulakanlah daripada yang ni dulu, equation yang ni. So XB ialah 10 sama dengan XA ialah 0 tambah V0X ataupun VAX kali T. VAX ni, sorry, ni VAX. VAX pula ialah VA cos 30 T. So T sama dengan 10 bahagi VA cos 30. Itu benda yang terdapat daripada equation yang pertama. So sekarang kita ada expression of T Okay, sebab apa kita cari expression of T? Sebab kita boleh masukkan dekat sini. So sekarang kita pakai equation ini pula. Y ialah YB ialah 1.5 sama dengan Y0 iaitu 0, YA tambah V0Y. V0Y tadi diberi oleh VA sin 30. Kemudian kali T. T diberi oleh 10 bahagi VA cos 30. Tolak 1/2. G ni ialah 9.81. Tapi kita tak payah tulis dulu. Tulis je sebagai G dulu. Sebab nanti jadi panjang. T kuasa 2. Iaitu 10 bahagi VA cos 30 kuasa 2. Okay, so bila kita dah buat macam ni, maknanya awak akan tengok dekat sini Maknanya dekat sini kita ada semua nilai ni. Ni value VA yang kita nak cari. Ni value VA yang kita nak cari. Ini pun value 9.81 yang kita nak cari. Maknanya sekarang ni kita dah boleh selesaikan dah. Sebab kita dah ada semua benda yang kita nak cari. Semua benda yang kita dah ada kecuali yang kita nak cari saja. So hanya ada satu unknown saja dalam keseluruhan equation. So kita bolehlah selesaikan. Kita akan dapat 1.5 sama dengan VA ni boleh potong. Kita dapat 10 sin bahagi cos sama dengan tangent tangent 30 tolak 1/2 kali 9.81 kali 10 kuasa 2 bahagi VA kuasa 2 cos kuasa 2 30 degree. Jadi macam ni. Okay, so ni awak selesaikan je lah sebenarnya. Ni bawa lah semuanya bawa ke kiri. 1.5 tolak 10 tangent 30 bahagi negatif 1/2 kali 9.81 sama dengan 100 bahagi VA kuasa 2 cos kuasa 2 30. So ni awak bawa ke sini, Dia panjang sikit, awak kira lah nanti. Tapi dia akan jadi VA sama dengan 100 bahagi cos kuasa 2 30 kali 1.5 tolak 10 tangent 30 bahagi negatif 1/2 kali 9.81 di pojok keseluruhan semua benda ni. Dapat jawapan dia. Okey? Tapi yang penting point dia ialah macam ni. Yang kita, sebenarnya nak jawab soalan ni paling penting proses ni dulu.
Identify initial point dia, identify final point dia, apa velocity dia. Yang lain tu akan tulis kinematic equation, lain tu akan datang daripada awak bermain-main dekat situ lah. Okey? Okey. Ada apa-apa soalan? Okey, so kalau tak ada soalan, recording untuk sesi ni ada dalam ni nanti, awak access lah di situ.